Beli sendiri. Tapi pakai duit you all lah. Tak tahu lah nak apa yang kita ambil dulu. Live visible. Apa ni? Oh, yelah sebab tu lah tunjuk barang. Ya, Kalau biar je. Oh. Tunjuk Fit Sky je lah. Oh, nak ambil ampun ni lagi. Kadang-kadang kita tak boleh fikir dekat promotion dia. Kita kena fikir harga dia. So cukup satu. Cukup satu. Saya dah, okey. Saya dah, sejak My Town ni buka, saya dah lama My Town. Kantai pula. Sejak mall ni buka, saya dah lama target benda ni tahun. So sebab ni, kenapa saya target? Sebab dia punya shades dia real. Dia sangat-sangat real guys. Nampak kartun. Dia nampak macam dalam kartun lah, exactly dalam anime tu. Oh, dia pakai sap pendek juga. Dia pendek. Dia bukan macam yang lain contohlah. Saya boleh ambil ni. Saya boleh ambil Obito yang ada macam power ni. Tapi tak. Dia tak ada aura dia. Dia tak ada aura yang saya nampak tu. Dia walaupun dia berdiri tak ada apa-apa, tak ada prop pun. Ini pun real lah muka dia. Wah, muka dia real. Tapi ni lagi dia. Ini dia ibarat dalam anime dia keluar ke dunia betul. Maksudnya, tapi ni tak boleh lawan dengan Naruto ni semalam. Mana boleh lawan pun semalam. Tapi kalau like saya teruk. Itulah, tak tahulah kat sini. Kalau saya betul-betul saya akan ambil ni. Tapi dah merah dah, Fik. Ha? Bateri ni lah. Biar je, bateri Afiq pergi je. Tak ya, bateri Afiq tak lama. Ha? Bateri Afiq tak lama. Ya ke? Ya. The flash. Thank you for the gift. Diorang mati kiri. Teringin nak buat apa flashy tu, jadi Afiq Sky punya flashy. Tabah tak tabah lah. Kena kemas juga. Okay. Tak tabah nanti bungkus tu semua dan kotak. Ini saya akan ambil ni. Thank you so much for the gift. Jom. Barang apa? Tunjuk kan. Itu bukan pembelian dia hari ni. Ya. Sebabkan korang kita beli. Yelah, korang punya pasal. Tengoklah dia shopping apa hari ni. Saya guna korang sebagai alasan. Okey Mami, cards. Tengok, dah beli PlayStation lah. Ni. Inilah. Cards. Apa Mami pula? Nanti bayar balik. Sebab tak transfer lagi. Mami cards. Sebab tu dia ancam aunty ni. Nak cards. Yeay. Yeay. Ini dah paper bag aja for RM2. For how much? RM2. Yeah, we need paper bag. Yes, baby. Mommy, thank you so much, Mommy. Mami bayar ke? Dah, lepas ni habis dah. Game belum lagi satu beli. Dia beli belum satu lagi. Itulah last end kita nak beli hari ni. Dah berapa dah sekarang? Ha? 1000 sehari. Itu lanjut. Guys, saya beli bukan yang mahal-mahal pun. Mahal sikit je lah. Tunjuk Mami buat apa? Cantiknya nanti diorang kata. Diorang kata fine lah sikit. Thank you for the gift. Pau Mami. Sorry sikit. Saya beli pakai duit korang tau. Sebab korang yang bagi gift kat saya. Saya gunakan dengan hemat, cermat dan berjimat. Okay, next. Buy 2 free 1 bila? Sampai bila? Sampai bila ada? Bila ada? Buy 2 free 1. Okay, thank you. Buy 2 free 1. Buy 2 free 1. Don't end baby lah. Yeah. Okay. Okay, thank you. Lepas ni saya takkan beli pokmat dah. Saya bukan orang pokmat dah lagi. Saya tak beli pokmat. Jom, kita sempat beli lagi. Ke orang pokmat. Jangan. Untuk Daddy pula. Ni untuk Daddy. Tu batu besar tu. Ya Allah. Kedai nak tutup dah. Sorry, PES ni apa? Bukan. FC 20. Betul tu. Oh, kita tahu. Sorry. 25, 26 yang paling baru. 25 lah, cukup lah. 25 Skyway tu. FC 25. Let's go. Skyway. Tu 25 tu. 25.
Itulah, ingat dah habis kan? Ada lagi nak beli. Sekejap. Ni satu je ke? Takkan main game satu. Nak satu lagi. Saya nak game hantu. Game hantu pula. Game hantu Tadi dah masuk rumah hantu Tadi dah masuk rumah hantu. Game hantu tak tak ada. apa lagi. Mana game hantu? Cepat. Dia tahu Silent Hill. Berjimat cemat Sky. Itulah Edina cakap. Korang yang bagi game, saya pakai duit korang je dulu. Mana? Tapi apa, Hafiz Sky dia bukan membeli selalu, tak boleh. Oh, dia macam membeli sehari untuk sebulan. Nanti kat Lepas ni di kat perut. puasa. Mana S? Mana tulisan S? Tulisan S. Bawah ni. Sana. Sana. Ni S. Spiderman. No, Silent Hill tak ada. I knew it. Itu ada. Itu tanya orang tu. Itulah kanak-kanak dia. Tak besar-besar. Untuk kali ni masih buka kan? Untuk kali ni. Tanya dia, saya dia kat dia. Wah, saya ni mahal. Dia tu. Ready nak lah tu. Ada. Dia dapat bola cukup lah. Adik Sky dah hantar ke balik kampung. So, berapa kerugian hari ni? Amat lah. Tidak diketahui ni. Adik. 325. 40 ada diskaun. Ada Christmas semua tak ada eh? Betting kan habis berapa ringgit? 240. Yes. Alamak, tolong. Lagi sekali Mami, thank you so much. Alasan. Thank you so much Mami. Love you Mami. Yay Mami. Jadi ada cash. Oh, Mami yang ini. Tapi kita ada sedikit baju yang disponsor oleh Kak Nana. Okey Kak Nana? Kak Nana ada. Love you Kak Nana. Nanti saya bagi tahu apa yang saya beli. Kak Nana tu manjakan lah Hafiz Sky. Nanti saya bagi tahu apa yang saya beli kat Kak Nana sebab sponsor dari Kak Nana. Ni Christmas ke? Ni hadiah Christmas saya lah Mami. Saya tak sambut Christmas pun ada hadiah Christmas. So semua ni Santa. Santa Claus. Santa Bon. Mami apa? Mami? Santa Mariam. Sini. Santini. Santa Maria. Abang ni? Kita. Thank you Kak Nana. 240 tadi bayar. Sudah Kak Nana, sudah. Kak Nana tak perlu bagi gift. Kak Nana dah sponsor baju. Sudah Kak Nana. Cukup Kak Nana. Tengok Kak ni buka mahal ni. So 240. Diorang semua cakap Daddy Vampire. Ya. Hari ni Daddy post gambar kita naik kereta tu. 14 tahun lepas. Kamu dah buat filter lah tu. Mana ada? Agak-agak lah filter. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Alright, so di sini Okay, jom. Kalau apa masalah saya Okay, tak ingat sila. Okay. Terima kasih. Selalu dia ada baik. Apa? Yeah. Wow. Apa ni Mami? Sebab air lah Mami. Bayar balik. Ha? Bayar balik. Ya, saya bayar balik. Macam tak pernah bayar balik. Takkan tak bayar balik. Scam ah. Okay, Nah. kita letak bawah pokok. Okey, ni Afiq tunjuk eh. Sekejap ni. Sekejap tunjuk ni. Tunjuk ni ni. Bukan ni. Mana controller? Tu. Okey. Tengok controller PS5 yang belakang tu. Yang ni, yang kelabu ni. Perasan RM550. Second hand. Second hand tu. Tapi sebab ada Christmas promotion and also need year sale, saya dapat 399 original import Japan. Ini Tak ada diskaun lagi. Ha? Ni 300 lah. Biasa. Ni diskaun dia.
Tak semua barang. Jadi pakai yang kelabu. Jadi ambil yang putih. Kan? Tak kemas mami sorok. So thank you so much Santa Claus. Nampaknya saya menjadi budak baik kali. Saya tak nakal. Sebab saya tak nakal, Santa Claus bagi saya banyak hadiah menggunakan duit saya sendiri. Ni korang semua Santa Claus ni bagi dia hadiah. Thank you. Guys, okay, jom keluar. Okay. Bukan tu saja guys, mall pun dah tutup. Apa lagi? Saya tunjuk, saya beli Innisfree guys. Saya beli produk kecantikan yang Susah sangat jadi banyak. artis ni. Kena beli produk Ingat kecantikan. kamu beli beg luggage ke nak Orang pergi negara? orang tanya saya apa skincare rutin saya. Berapa ramai? Mana? Guys, Berapa ramai? berhabislah duit dekat muka korang. Apa sekali lepas tu dah cukup. Innisfree ni pakai 2 bulan habis. 2 bulan habis. So top up bulan 2 bulan lagi, 2 bulan lagi. Dah cukup, jom balik. Jom kita makan apa pula ni malam? Dia dimasak. Masak? Sedap Dia dimasak tadi. Oh. Mami dah beli barang dapur tadi. Wow, let's go. Jom. Dia nak masak special ni. Malam nak masak. Okey ni bagilah mami daddy pula pegang kamera. So sekarang kita buat live ni, jalan-jalan. Tak. Habis ni kita kena mami sama. Apa baju dia kosong? Entah. Okay. Ya Allah, lindungi Sky. Amin. Terima kasih. Lindungi Sky daripada hawa nafsu juga. Hawa nafsu untuk membeli belah. Saya berpuasa waktu saya tak ada duit. Angka tak cukup apa dia kata. Nanti tinggal je Sky. Yang ni Tak pula, cukup banyak shopping lagi. yang ni dari Kak Nana. Thank you Kak Nana. Oh, Kak Nana bagi sponsor. Love you Kak Nana. Beli lagi Dako, jangan Dako. Hari ni jadi Emira tau, bukan yang jadi kamu. Oh lah jadi Emira. Jom beli lagi. Tu Emira suka main game. Kita beli satu game untuk Emira. Boleh tak Emira? Satu game untuk Emira. Dia nak main game. Kalau tak nak main. Ya Allah, lindungi duit Mak Sky. Hai. Ada Afiq bayar balik. Ini dia punya hasil kerja keras. Semua saya tak ada. Orang kata, apa orang kata? Reward diri sendiri juga kan. Korang pun macam tu juga. Sesekala boleh lah reward diri. Sekali-sekala habis dia 2,000 sehari. Tak apa. 2-3 Dia macam kadang-kadang kita perasan kita banyak duit habis kita dekat benda yang kita tak nampak kan. Kenapa kamu makan mi kampung hari-hari? Sebab duit habis. Afiq ni dia makan sehari sekali kadang. So, dia banyak dia puasa dia lah kan. Kak Nana bagi apa tu? Oh, Kak Nana sponsor seluar. Sponsor seluar dan baju ke? Seluar Ada dan tambahan pula. seluar dan baju, dapat baju sekali sebab ada Christmas punya sale kan. Ada tambahan Kak Nana. Tiba-tiba ada baju 2 helai. Saya letak satu seluar. Dua baju masuk dalam beg tu. Ke bagi dia happy je lah. Dia kerja penat. Okey. Dance dia kan. Saya ingat last saya beli mainan yang figure yang mainan tu. Last Afiq beli 2023 ke 2022? Yang rambut biru tu. Farah nak makan ke? Angka memang masak macam-macam. Angka buat sendiri yang sihat-sihat. Hari ni Angka nak buat cendawan air fryer So saya tak pernah beli dengan lagi. tahu. Setelah 2 tahun. Sayur lah, banyak masak sayur lah. Dengan belly salmon. Belly salmon grill. Ya, awak tak payah. Daku. Kalau dah aku buat kena pergi beli lagi. Beli 600 ke 800? Aduh, boleh lah. Sebab kita makan tak banyak dan kita makan sekali-sekala. Kita makan yang benda yang sedap lah kan. Kalau tidak kita tak makan makanan kat luar ni.
So dah banyak shopping ni. Afiq biasa dah lapar. Hari ni kita habis tenaga. Habis tenaga dah hari ni sebab hari ni Afiq belanja adik-adik dia main playground. Dia dah janji dah main playground tadi. So pergi tempat yang pernah bawa Afiq 14 tahun yang lepas. Dah tutup lah. Saya tanya, close. Tak apa. Tak apa, kita dah beli lah tadi. Ada nak asyik? Dia beli lah tak? Dah beli yogurt tu dengan nanti kita buat sendiri lah. Dia dah beli lah. Jom pergi pagi. Ha? Mana? So, masuk lift tak ada lain. Kita tu bawah sana. Dah tutup semua. Pipa. Belum tutup lagi. Ada lagi buka ni. Selagi kita tak keluar ni, dia orang takut ni nak tutup. Shopping. Aduh. Tak apalah ni yang kata apa. Mami. Kita beli untuk mami yang kemas kan. Beli untuk mami kemas kan. Kita tengah date dengan, dia orang kata tengah date dengan Family Sky sekarang ni. Aduh. Ramai yang bagi. Afiq, kamu kena beli tilam pula, Afiq. Okay. Dalam plan lah, dalam plan. Rasyah. Nak balik dah. Ni on the way ke parking kan. Kiranya air ni kita boleh minum. Sky belanja fan. Ni fan lah belanja Sky, tahu tak? Fan belanja, sponsor belanja. Tidak, Sky dia tak ada ke beli-beli patung ni. Dia tak ada ke beli-beli patung ni. Malam kan ramai orang bagi gift. Dia kata dia nak beli patung tu satu. Tu dapat lah patung tu. Tapi dia ada dekat beli lain-lain. Tapi lepas ni dia kerja kuat balik lah. Sekarang ni mana sekarang ni? Dia orang ikut balik Mas lah tadi kat Mas. Gombak? Balik Gombak. So kita balik Ampang? Dia So adik-adik tak ada kat rumah? tak ada. Dia orang kan, dia orang tak boleh ni. Dia orang sepupu balik kampung. Di sekalian ni tak nak lah ikut mami daddy. Adik-adik kat rumah, saya adalah anak manja. Aunty pula kerja. Malam ni kita masak. Uncle memang, Afiq ni memang manja dengan mami dia. Besok kan? Dia kecil-kecil lagi dah. Besok saya kerja. Esok saya kena bangun pagi. Esok saya kena bangun pagi. Asal kamu kena pergi mana? Saya jumpa kakak saya. Oh. Lepas tu ada training kan? Yes. Dia orang pun rehat pun kejap-kejap je Alfa ni. Teruk juga. Thank you, Mami. Apa dia? Nak live sampai rumah ni. Jari kita end lah. Macam kenal je tempat ni. Betul. Ramai kenal. Ni tempat parking. Putra Raja kan. Ni Afiq selalu pernah ambil gambar kat sini. Masa apa? KBS apa? KBS yang dia pakai headband. Afiq abang kawasan tempat ni. Kak Nana tahu lah. Tadi dah shopping barang dapur. Stok untuk sebulan juga ni. Kamu tak ada lama. Tadi shopping barang dapur. Sebab uncle nak masak-masak. Yang nah, Afiq, ambil lah handphone kamu. Alright. So this is the end of our live. Our live TikTok. Our live TikTok. So thank you so much and join. Jadi itulah kita dapat shopping hari ni. Thank you so much. Sky, I ada. Hi. So thank you so much korang. Thank you bagi gift. Love. So kalau korang nak tahu apa yang saya selalu buat dengan gift korang,
Inilah yang saya buat untuk pertama kalinya. Okay, jom. Apa tu? Bye-bye. Kena sama-sama. Berapa lama dah tu live? Lama. Setengah jam dah. Thank you lah teman. Bye. Thank you. Tunggu tu boyfriend.